Assalamualaikum warahmatullahi tuan-tuan. Ni tetamu istimewa kami ni, Makcik Siti Juliana daripada Taman Delima Sungai Petani. Makcik ceritalah sikit secara jujurnya, dah 6 kali dah main lagi. Ni cakap je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Juliana binti Mansur daripada Taman Delima Fasa 2. Saya dah buat rawatan kaki sebanyak 6 kali. Selepas rawatan yang ketiga, saya rasa stres di kepala tu, orang kata anxiety lah. Tapi bagi saya tak ada anxiety pasal saya pergi dah klinik di Metro, saya makan ubat anxiety penin. Selama setahun dah saya sakit dah saraf. Ya, lepas tu kawan bagi tahu ni, saya main lah rendam kaki. Itulah hari ni masuk 6 kali dah. Suami pun rendam kaki juga 5 kali dah.